Bahkan kita menyebut PAS memberi jaminan kalau kita memimpin negara, isu rasuah kita akan tangani dengan cara yang terbaik. Tak percaya, saya nak bercakap ini bukan saja dalam dewan supaya rakyat dengar. Bagi mandat kepada PAS, kita akan buat. Kalau PAS tak berjaya buat, sila tukar kerajaan lepas daripada. Yang inilah yang saya selalu cakap. Kalau bak bercakap, pemimpin PAS lah yang paling terbaik. Tu ucapan daripada YB Ustaz Zawawi, ahli Parlimen Pasir Putih. Ahli Parlimen tempat saya lah tu, yang di Kelantan. Cuba kita flashback balik. Cuba kita ingat sewaktu PRU yang lalu, dan baru-baru ni kita telah dipertontonkan yang mana Tan Sri Muhyiddin Yassin, mantan pengurusi Perikatan Nasional, dihadapkan ke mahkamah. Kes apa? Kes jana wibawa sebanyak 200 juta lebih. Dan di dalam ceramahnya, dia sendiri mengakui yang mana duit itu katanya dia tak ambil kepada dia. Tak ambil kepada dia tetapi masuk dalam akaun parti. Seperti mana yang kita dengar sendiri dalam podcast ke apa, Setiausaha Agung Bersatu, Tun Faisal. Dia sendiri menyatakan yang mana dana pilihan raya Perikatan Nasional ni disponsor oleh Parti Bersatu. Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin juga merakat pengurusi Perikatan Nasional. Cuma sekarang ni dah di downgrade lah. Dia sekarang ni jawatan apa? Timbalan pengurusi Perikatan Nasional kan. Tetapi hakikatnya tu masih lagi terpalit dalam perbicaraan kes mahkamah. Kalau kita fikir secara logik lah, andai kata dana itu masuk ke dalam akaun parti dan Tan Sri Muhyiddin Yassin itu gunakan dana tersebut untuk digunakan semasa kempen pilihan raya. Dan dia bagi kepada semua. Sebab dia ni pengurusi Perikatan Nasional. Dia mengagihkan kepada semua calon-calon Perikatan Nasional. Dan kalau tak silap kan, silap-silap tu YB Ustaz Zawawi dia sendiri pun pakai dana daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin tu. Tak payah nak bercakap soal memerangi rasuah lah. Kalau yang tu pun terang-terangan ada konflik of interest. Dia sendiri mengakui. Tak perlulah kita nak berfikir, tak perlulah kita nak mencari bukti. Masuk dalam akaun parti tu jelas-jelas lah menyalahi. Walaupun tidak masuk dalam akaun peribadi, tapi bila mana dia menggunakan untuk kempen pilihan raya, jadi bila mana dia menang pilihan raya tersebut dan dia dapat gaji hasil daripada kemenangan dia sebagai ahli parlimen itu, ni nak kira macam mana ni? Ada satu lagi. YB duk bercakap berdegar-degar nak perangi rasuah tu. Cuba YB pergi cek tu di dalam kawasan Bandar Pasir Putih. Dalam kawasan Pasir Putih. Setiap kali saya balik kampung, saya tengok isu sapoh. Tong sapoh tu saya tengok bersepoh-sepoh. Sapoh duduk di luar 2 tong. Sebab apa? Sebab tong sapoh itu tidak mampu untuk menampung kapasiti sapoh. Dan kita selalu dipertontonkan di medsos ni, rakyat duduk viral. Isu sapoh, isu kebersihan. Dalam kawasan bandar tu, cuba pergi cek lah YB. Tak usah bercakap lah lebih-lebih. Kalau kita pergi tempat perangi ni, tempat-tempat untuk riadah, pun kita tengok, tak ada gamuk lah. Dengan sapohnya, dengan tak urusnya.